5 negara ni yang paling dibenci dunia. Korang mesti tak sangka yang nombor 1. Okey, yang nombor 5, Korea Utara, negara yang terkenal dengan pemerintahan diktator, melanggar hak asasi manusia dan ancaman nuklear. Rakyat sendiri pun hidup dalam ketakutan. Nombor 4, Israel. Dia popular dengan konflik dengan Palestin, membuatkan negara ini dibenci ramai. Isu dia serangan ke atas Gaza dan pendapatan haram memang panas setiap tahun. Nombor 3, Rusia. Lepas pencerobohan Ukraine, banyak negara terus boikot mereka. Campur tangan politik dan propaganda juga membuat Rusia dipandang serong. Nombor 2, China. Ini adalah sebuah negara ekonomi kuat, tetapi isu hak asasi manusia pengaruh besar kepada negara-negara lain ramai kurang senang. Dan nombor 1, semestinya Amerika Syarikat, negara yang paling dibenci sebab campur tangan politik di seluruh dunia, perang yang berterusan dan pengaruh budaya yang kadang-kadang dianggap menjajah negara lain. Korang setuju tak dengan senarai ini? Kalau ada negara lain yang patut masuk campur, komen di bawah. Dan jangan lupa follow untuk video menarik yang lain.